Setiap kali berlaku masalah dalam sistem pendidikan, kita selalu dengar ayat yang sama. Kita akan siasat, kita akan ambil tindakan, kita akan pastikan perkara ini tidak berulang. Tetapi bagaimana kalau saya beritahu anda, saya sendiri pernah lalui satu proses aduan yang pada pandangan saya akhirnya di-cover up. Saya bukan bercakap berdasarkan cerita orang. Saya sendiri membuat aduan melalui saluran rasmi. Saya sendiri bercakap dengan pegawai yang mengendalikan aduan tersebut. Dan saya sendiri mendengar bagaimana pegawai itu mengakui bahawa mereka pun menghadapi kesukaran untuk menyiasat rakan mereka sendiri. Sebab itu bagi saya, apabila kita bercakap tentang CISPA, persoalannya bukan sekadar bolehkah kita membuat aduan. Persoalannya yang lebih penting ialah apa yang berlaku selepas aduan itu masuk. Siapa yang menyiasat, siapa yang menentukan kes itu selesai dan siapa yang memastikan proses itu tidak berakhir menjadi satu bentuk cover up. CISPA diwujudkan sebagai saluran rasmi untuk orang awam menyampaikan aduan kepada kerajaan. Pada asasnya, ia adalah perkara yang baik. Kalau kita ada masalah dengan sesuatu jabatan atau agensi kerajaan, kita tidak semestinya perlu terus membawa perkara tersebut ke media sosial. Kita boleh menggunakan saluran yang rasmi. Tetapi ada satu persoalan yang jarang dibincangkan. Katakan seorang guru membuat aduan terhadap seorang pentadbir, seseorang ibu bapa membuat aduan terhadap sebuah sekolah, atau seseorang membuat aduan terhadap seorang pegawai jabatan pendidikan. Selepas aduan dibuat, siapa yang menyiasat? Adakah penyiasat itu benar-benar bebas? Adakah dia mempunyai hubungan kerja dengan individu yang diadu? Dan kalau memang wujud konflik kepentingan, siapa yang akan mengambil alih siasatan? Sebab prosedur tidak semestinya bermaksud proses itu bebas daripada konflik kepentingan. Kita baru-baru ini melihat satu kes pendidikan yang mendapat perhatian besar masyarakat. Antara perkara yang dipersoalkan ialah dakwaan bahawa aduan yang telah dibuat melalui saluran rasmi sebelum berlakunya tragedi tersebut. Saya tidak mengatakan dakwaan itu sudah terbukti. Saya juga tidak mahu mendahului sebarang siasatan. Tetapi sekiranya memang wujud aduan sebelum sesuatu perkara serius berlaku, soalan yang mudah perlu dijawab. Apa yang berlaku selepas aduan itu dibuat? Siapa yang menerima aduan? Siapa yang menyiasat? Apakah tindakan susulan? Dan adakah pengadu dimaklumkan? Sebab kalau kita hanya melihat angka kes selesai, kita mungkin nampak sistem yang sangat berjaya. Tetapi kes yang ditutup tidak semestinya bermaksud masalah selesai. Dan inilah perkara yang membawa saya kepada pengalaman saya sendiri. Saya pernah menggunakan CISPA untuk membuat aduan terhadap seorang pegawai wanita berbangsa Cina di Jabatan Pendidikan Negeri. Berdasarkan pengalaman saya, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang saya anggap berunsur resis terhadap saya. Saya boleh saja rakam, viralkan dan jadikan isu tersebut bahan media sosial. Tetapi saya tidak berbuat begitu. Saya gunakan saluran rasmi. Saya buat aduan melalui CISPA kerana saya percaya bahawa kalau kerajaan menyediakan saluran rasmi, kita sepatutnya memberikan peluang kepada sistem tersebut untuk menjalankan tugasnya. Kemudian saya telah dihubungi oleh seorang pegawai penyiasat berbangsa Melayu daripada jabatan yang sama. Dan di sinilah saya mula mempersoalkan proses tersebut. Saya tekankan lagi sekali, bangsa bukan persoalannya. Bukan kerana seseorang itu Cina dan seorang lagi itu Melayu. Apabila saya membuat aduan terhadap seseorang pegawai dalam organisasi, tetapi pegawai yang menyiasat saya juga datang daripada organisasi yang sama, sejauh mana proses tersebut benar-benar bebas? Kemudian berlaku satu perbualan yang saya ingat sehingga ke hari ini. Selepas saya menerangkan kronologi kepada pegawai penyiasat tersebut, beliau memberikan satu kenyataan kepada saya. Saya akan kekalkan dan saya quote secara direct ya. Lepas ni kalau jadi lagi benda macam ni, saya cadangkan buat saja report polis. Kami nak siasat kawan kami sendiri pun susah. Saya boleh tutup dah lah kes ni ya. Biar lama-lama dalam sistem nanti jejas KPI. Cuba fikirkan ayat tersebut. Kami nak siasat kawan kami pun susah. Kalau itu benar-benar merupakan kenyataan yang diberikan kepada saya, kita mempunyai satu masalah yang sangat besar. Apa yang menyebabkan pegawai penyiasat merasakan bahawa menyiasat rakan sendiri adalah sesuatu yang susah? Dan mengapa KPI menjadi sebahagian daripada pertimbangan untuk menutup kes? Saya tidak mengatakan satu pengalaman saya ini membuktikan seluruh sistem KPM atau JPM melakukan perkara yang sama. Itu kesimpulan yang terlalu jauh. Tetapi pengalaman ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan boleh berlaku dalam sistem yang sepatutnya memberikan keadilan kepada pengadu. Dan bagi saya, di sinilah
itulah perkataan cover up menjadi relevan untuk dipersoalkan. Bukan semestinya seseorang duduk dalam bilik dan berkata, mari kita cover up kes ini. Kadang-kadang, ia boleh berlaku melalui proses yang nampak biasa. Kes diserahkan kepada orang dalam organisasi yang sama. Kes menjadi perbincangan, KPI mula menjadi pertimbangan. Kemudian akhirnya, kes ditutup begitu saja. Sebab itu saya rasa kita perlu berhenti melihat kejayaan sistem aduan berdasarkan jumlah fail yang telah ditutup. Soalan sebenar ialah berapa banyak masalah yang benar-benar diselesaikan. Kalau satu kes ditutup kerana bukti memang tidak mencukupi, itu perkara yang lain. Tetapi kalau kes ditutup kerana penyiasat berdepan kesukaran menyiasat rakan sendiri atau kerana tempoh siasatan itu boleh menjejaskan KPI, itu adalah perkara yang sangat berbeza. Dan inilah yang kita sepatutnya bincangkan. Bukan tentang bangsa, bukan tentang parti politik, bukan tentang siapa kita suka atau siapa yang kita tak suka. Ini soal tentang integriti sistem. Kalau seseorang membuat aduan, mereka berhak tahu bahawa orang yang menyiasat mempunyai kebebasan yang mencukupi. Kalau berlaku konflik kepentingan, kita perlukan mekanisme yang memindahkan siasatan. Dan kalau KPI bertembung dengan keperluan untuk menjalankan siasatan yang telus, keadilan sepatutnya mengatasi KPI. Saya tidak mengatakan semua aduan CISPA di cover up, tetapi saya sendiri pernah melalui satu proses yang membuatkan saya mempersoalkan perkara tersebut, dan sebab itulah saya rasa soalan ini perlu ditanya. Kalau pegawai dalam organisasi yang sama menyiasat rakan sendiri, siapa sebenarnya yang menyiasat? Itulah persoalan yang sistem kita perlu jawab. Jadi kita boleh ambil iktibar daripada kes yang pernah berlaku sebelum ini. Contohnya baru-baru ini guru yang telah bunuh diri dalam bilik guru, apakah hasil keputusan siasatannya? Masih diam, masih tiada pihak yang tampil untuk memberi penjelasan kepada masyarakat umum. Jadi itu saja untuk video ini. Kalau anda suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.